Pernah tak anda terfikir kenapa bila artis komplain pasal parking, satu Malaysia boleh gembar, tapi bila kita yang komplain, macam tak ada siapa yang peduli? Insiden kat Kota Damansara baru-baru ni memang contoh paling perfect. Semuanya bermula bila pengarah terkenal, Ahmad Idham, luahkan rasa tak puas hati dia pasal kereta yang double park sampai halang laluan dekat premis dia. Dan yang buat dia lagi risau, kat situ ada pusat pendidikan khas. Dan kat sinilah ceritanya mula jadi complicated. Posting tu entah macam mana terus ditafsirkan sebagai satu sindiran direct kepada Wisma The Herbs milik Dato' Alif Shukri yang kebetulan berada berdekatan. So, persoalan utama terus beralih dari isu parking kepada ni memang kes sindir-menyindir antara dua selebriti ke ataupun sebenarnya cuma salah faham kecil yang dah jadi besar sebab kuasa media sosial. Okey, jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya yang Ahmad Idham cuba sampaikan. Bagi dia, ini bukan setakat isu remeh atau susah nak lalu. Tak, poin utama dia ialah keselamatan. Dia tekankan yang premisnya tu berjiran dengan pusat untuk kanak-kanak istimewa. Kalau laluan terhalang, bayangkanlah macam mana ambulans atau bomba nak masuk kalau ada kecemasan. Setiap saat tu boleh jadi penentu hidup dan mati. Inilah mesej asal dia. Tapi biasalah kan, dalam dunia online setiap aksi pasti ada reaksi. Sebaik sahaja posting tu viral, netizen terus bergegas mempertahankan Alif Shukri. Ramai yang cakap, kenapa nak salahkan pemilik bisnes pula? Salah pelanggan lah yang tak bertanggungjawab. Malah ada yang bagi tahu Alif Shukri dah pun ambil inisiatif upah rela untuk jaga trafik. Nampak tak? Terus isu ni terbahagi kepada dua camp. So, macam mana satu isu parking setempat macam ni boleh meletup dan jadi bualan satu negara? Jom kita tengok kronologi macam mana benda ni boleh jadi begitu besar. Tengoklah betapa lajunya media sosial ni bergerak. Tak sampai 4 hari, satu aduan komuniti yang simple dah bertukar jadi macam-macam. Daripada isu keselamatan, kepada tuduh-menuduh, perang antara peminat dan last-last ajakan untuk berdamai. Setiap hari ada je drama baru. Ditambah lagi dengan algoritma yang memang suka benda-benda panas macam ni. Dan inilah plot twist dia yang paling besar. Perbualan orang ramai tiba-tiba dah bukan pasal isu asal, iaitu pemandu yang tak ada civic. Tak, fokus terus beralih kepada drama peribadi. Siapa sindir siapa? Siapa mangsa kat sini? Isu sebenar dah tenggelam, yang timbul cuma soal individu. Dekat sinilah niat asal tu mula hilang dalam lautan komen. Sekarang, jom kita bedah sikit jurang yang sangat besar antara niat asal posting tu dengan apa yang orang ramai faham. Ini satu pengajaran yang sangat penting untuk kita semua dalam era digital ni. Cuba kita tengok sebelah kiri. Niat asalnya murni, satu rayuan untuk keselamatan orang awam, lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak istimewa. Tapi disebabkan dua-dua pihak ni selebriti dan lokasi pun dekat, mesej yang sampai kat ramai orang jadi macam yang sebelah kanan ni, satu serangan peribadi yang ditujukan kepada sebuah bisnes. Salah faham inilah yang jadi minyak petrol untuk api kontroversi ni. Reaksi netizen pula memang berpecah habis. Macam yang kita boleh nampak, lebih kurang 40% tim Alif Shukri, 30% pula tim Ahmad Idham. Tapi yang paling menarik ialah camp yang ketiga ni. 20% yang salahkan platform tu sendiri. Diorang persoalkan, betul ke media sosial ni tempat yang sesuai nak selesaikan masalah komuniti? Ini tunjukkan yang orang bukan saja nilai isunya, tapi cara isu tu diuruskan. Okey, jom kita tolak tepi sekejap drama online ni dan kita fokus pada risiko sebenar yang jadi punca semua ni. Sebab ini tak pernah hanya pasal parking. Bila satu laluan penting terhalang, ia akan cetuskan kesan domino. Ia bukan setakat susah sikit nak lalu. Tak, ia boleh sekat ban sekolah. Ia boleh buat parents sangkut masa nak ambil anak. Dan yang paling kritikal, ia boleh halang laluan kecemasan. Isu yang nampak kecil macam ni, akibatnya boleh jadi sangat-sangat besar. Dan inilah poin utamanya. Di sebalik semua drama dan komen-komen tu, bahaya sebenar terletak kat sini. Cukup satu laluan saja yang tersekat, ia dah boleh cipta satu risiko yang besar. Terutamanya untuk golongan yang paling lemah, macam kanak-kanak dekat pusat pendidikan khas tu. Inilah sebabnya kenapa isu ni jauh lebih besar daripada sekadar gaduh-gaduh selebriti. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, kita beralih kepada solusi. Macam mana kita nak buat aduan pasal isu komuniti macam ni tanpa mencetuskan perang dunia ketiga dalam talian? Nah, ini beberapa langkah praktikal yang kita semua boleh guna. Pertama, dokumentasi. Ambil gambar, ambil video, pastikan ada tarikh dan masa. Bukan untuk malukan sesiapa, tapi sebagai bukti.
Kedua, cuba berinteraksi dengan baik. Guna bahasa yang neutral. Daripada jerit, "Woi, alih kereta." Cuba cakap, "Maaf encik, laluan ni kena kosong untuk kecemasan." Kalau tak jalan, langkah ketiga, guna saluran rasmi. Buat laporan pada PBT atau manajemen bangunan. Biar ada rekod rasmi. Kalau dah terpaksa sangat nak post kat media sosial, langkah keempat, kurangkan risiko. Blur nombor plate kereta dan muka orang. Fokus pada isu keselamatan, bukan pada individu. Dan akhir sekali, yang paling penting, cadangkan solusi. Ini yang akan ubah anda dari seorang pengadu kepada seorang penyelesai masalah. Jadi apa pengajaran terbesar yang kita boleh ambil dari semua drama ni? Jom kita simpulkan. Bayangkan media sosial ni macam satu mikrofon gergasi. Ia boleh besarkan suara kita supaya mesej baik kita sampai ke ramai orang. Tapi pada masa yang sama, ia juga boleh herutkan mesej tu sampai jadi benda lain. Satu rayuan untuk keselamatan boleh bertukar jadi satu pengisytiharan perang di mata orang ramai. Dalam kes ni, penyelesaian sebenar hanya mula nampak bila perbualan tu beralih dari dunia online ke dunia nyata. Bila ego diletak ke tepi dan niat baik untuk cari jalan penyelesaian diutamakan, barulah ada kemajuan. Macam yang Dato' Alif Shukri buat bila dia jemput Ahmad Idham untuk berbincang. Dan inilah perkara terakhir yang kita semua kena ingat. Menang berdebat dalam ruangan komen tu mungkin rasa best kejap. Tapi kepuasan tu takkan pernah lebih penting daripada keselamatan dan kesejahteraan komuniti kita yang sebenar. Jadi, soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Lain kali bila kita berdepan dengan masalah macam ni, kita nak pilih untuk jadi orang yang menyalakan api dalam talian atau kita nak jadi orang yang membina jambatan untuk cari penyelesaian bersama? Pilihan tu ada pada kita.